Member aku, kawan aku ada buat kuih raya. Ini first kuih raya dia lah dalam seumur hidup dia. Ada dua jenis. Satu yang macam kuih raya macam gini, satu lagi kudapan macam gini. Alright, so aku try dululah. Saja promote member punya pistachio flakes dengan bueno flakes. Aku tak sangka pula kawan aku ni pandai buat kuih raya. Tapi aku tahulah dia pandai masak. Persembahan kuih raya tersebut. Wow. Pistachio flakes ni dalam dia ada pistachio dan juga ada cranberry. Rasa dia balance lah. Ada manis-manis pistachio tu dengan masam cranberry tu kan. Dalam ni ada 28 piece. Ini kalau letak atas meja ni hilang ni. Hilang masuk dalam perut orang. Next. Wow. Ini presentation dia. Bismillah. Uyo, sedap ni. Buenos ni rasa dia sama macam Kinder Bueno. Design je lain. Bueno tu dia dah buat jadi manis dah. Almond tu pula jadi crunchy lah kalau kau makan. Ini pun letak atas meja makan masa raya hilang ni. Dia pun ada buat jenis kudap juga. Ni nak makan santai-santai, tengok bola, MU kalah contohnya. Sambil makan ni okey lah. Dapat tenang sikit fikiran kan walaupun kalah. Macam ni lah dia punya design kalau untuk kudap. Dua-dua sedap. Member aku cakap dia tak jual masa raya je, dia jual bulan-bulan lain pun dia jual juga. Jadi bolehlah order dekat dia kalau nak try.